Assalamualaikum and hello guys, welcome back to show my channel. So guys, saya si tahu dengar si sebab kami betul-betul dekat depan pantai luar Esplanade Miri. Yeah. Tujuan kami nak buat video ni nak sambung vlog semalam yang tak ada isi apa-apa tu. So hari ni kita orang akan cerita kisah seram, kisah misteri yang ada dekat Taman Awam Miri. So kita serahkan mic kepada Nur. So guys, dekat Taman Awam tu kalau korang tengok video semalam, sunyi kan? And pernah ada orang buat video, buat paranormal dekat situ dan diorang dapat tangkap video ataupun gambar. Video and diorang SS lah, ada penampakan video. Diorang rakam, bukan SS. Diorang dapat video. Diorang dapat sakit itu. Inilah. Diorang dapat tangkap video penampakan Kepala, sesosok kepala je. Ya, di belakang di celah-celah pokok pisang. Orang cakap pokok pisang ni selalu ada apa? Tempat dia orang selalu diam. Tempat dia orang selalu diam. Sebab selalu diam, tempat dia orang selalu nampakkan diri dia orang. Kalau korang nak tengok video tu, main dekat tepi ni nanti, okey? Link dia, okey? Tepi ni atau tepi ni, okey? Kalau korang sendiri yang pergi dekat Taman Awam tu semalam, waktu malam, memang serius. Bermain. Ya, walaupun dia terang dengan lampu-lampu yang ada, tapi vibe situ dia rasa macam apa tu? Seram. Ada yang memerhati. Ya, ada yang memerhati dah jauh. Kalau kita pergi tempat warna putih semalam tu lah. Ya. Seram. Tempat tu gelap ke yang warna putih tu semalam? Gelap. Yang terang cuncun dekat tengah-tengah jabatan kita berdiri tu je. Apa yang buatkan Nur tanya tempat bangunan putih tu? Dia sebab dia dekat hujung, lepas tu nampak macam suram. Dia macam baguslah spot-spot untuk orang yang mencari benda-benda. Wipe. Waktu malam best. Tapi vibe yang buat kita meremang bulu roma tu, walaupun kita orang berdua semalam, dia masih rasa seram. Ni pernah dengar juga taman tu dah ditutup bertahun-tahun dan baru dibuka balik sebab alasan renovate. Ya. Kakak last pergi situ dulu sebelum COVID. Dah tutup. Tak boleh nak masuk. Sebab masa tu pergi Miri sebab nak pergi Jabatan Gantung tu. Tapi tengok diorang letak palang untuk tutup renovate. Dulu situ bawah tu ada swimming pool. Swimming pool untuk budak-budak punya. Tapi semalam saya tunjuk video tu tak ada kan. Sebab diorang mungkin dah renovate and tak ada orang jaga air dalam swimming pool tu lah. So dia sekarang jadi taman. Ya, taman macam tempat orang pelancong pergi. Tapi macam jarang dah orang pergi dekat situ sebab macam tak ada yang menarik. Sunyi, tak ada menarik. Cuma jambatan tu je yang jambatan gantung tu je. Kalau siapa-siapa yang nak merasa jalan atas jambatan gantung tu bolehlah pergi kat sana. Ya. Tapi pastikan pergi berteman, jangan sorang-sorang. Mungkin kalau mau sorang-sorang, mau healing pagi-pagi boleh lah. Kalau malam jangan. Tak disarankan sebab lagi-lagi kalau perempuan bahaya. Sebab situ sunyi. Macam banyak gila mata yang memerhati semalam. Ya, kakak rasa tu juga. Dah dia lari tinggalkan saya, kurang ajar. Lagi-lagi tempat yang dekat bawah tu. Ya, situ kakak macam nak sangat pergi dekat bawah tu. Padahal terang tapi bila kakak tengok sebelah kanan, macam ada yang tengok. Ya, itu yang dia rasa semalam tapi tak berani cakap. Sebab saya tengah datang Tengah period. And kan orang cakap benda tu sangat suka and sangat wangi untuk dia orang.
Tu yang tu mungkin sebab kakak rasa ada yang memerhati semua. Ya, Nur pun ikut perhati gara-gara kakak. Apalah salah saya ni. Dalam hati saya cakap benda tu memerhati sambil dia cakap, wow, lauk ni. Ya. Kita orang tak jumpa sangat Kisah dia. Kisah seram yang ada kat situ, tapi bila kita orang tengok dalam TikTok, FB, adalah yang cakap 2-3 and ada yang cakap kisah pembunuhan adik-beradik. Tapi kita orang tak jumpa. Sebab tu kot dia orang renovate balik sebab nak tutup kes tu kot. Ya. Mungkin ada yang lemas kot. Bukan lemas. Kan situ swimming pool dulu. Agak-agak lah swimming pool tu kecil je. Manalah. Nur rasa dari jambatan tu. So dari jambatan tu kot. Sebab ada salah satu kisah juga daripada pengguna TikTok. Dia cakap waktu tu dia tengah berdiri dekat atas jambatan tu dalam jam 12 malam macam tu. Lepas tu dia terdengar satu benda jatuh dekat tengah-tengah jambatan. Tapi tak ada. Jatuh ke bawah. Macam ada orang tikam. Macam ada orang tikam. Ya. Dia dekat atas. Tu salah satu kisah yang dia jumpa dekat TikTok. Dekat taman bulatan tu pula, husband saya cakap pernah ada kematian. Ya. Orang lemas, orang dewasa, orang kanak-kanak. Dekat danau tu lah orang lemas. Tapi kisah seram dekat situ kita orang tak jumpa. Ya. Malam ni apa plan kita? Kita orang akan buat vlog selama kita orang dekat Miri ni. Kita orang akan buat vlog part 1, part 2, part 3 sampailah kita orang balik ke Bintulu. Ya. Kami akan berusaha mencari pot-pot seram yang boleh kami pergi. Ya. Dan kalau kami berani. Ya. So kita orang perempuan dua-dua. Tadi kita orang jalan-jalan dekat salah satu event yang ada dekat luar Esplanade ni juga. Lepas tu tiba-tiba bila saya jalan, ada seorang lelaki. Dia tegur Mai. Dia cakap dia FBI. Tak tahulah FBI memang orang Miri lah. Dia tegur tapi Mai tak tanyalah nama dia. Sebab apa cakap Rashid. Sebab Mai tak apa Tak pada bapa kau dah pergi mana. sebab Mai tak ada topik. Dia tanya Mai macam ni. Dia tegur lah, Mai tak buat kisah seram lagi ke? Mungkin kakak rasa dia nampak kakak dekat taman bulatan semalam. Dia masuk live Abang Bol. Dia masuk live suami saya semalam. Suami saya buat live dekat taman bulatan. Mungkin dia tengok saya kot tengah buat vlog. So dia tanyalah lagi hari ni. Dia cakap semalam tak buat kisah seram dekat taman bulatan. So saya cakap lah semalam ada pergi taman bulatan dengan taman awam. Lepas tu saya cakap lah taman awam tu sunyi. Memanglah sunyi dia cakap. So kita sambung untuk cerita kisah misteri dekat taman awam tu. Cerita ni daripada salah satu orang pengunjung Taman Awam Miri tu. Saya tak baca full dari atas. Saya terus ke ceritanya saja. Dijadikan kisah, aku dan kawan aku malam tu dah pasang pot kat bawah pokok besar yang bersambung dengan jambatan gantung tu. Time tu kawasan tu agak berumput, tebal dan tinggi. Okay, time tu kamera video semua orang dah pasang, dah on. Vision semua terang ngam-ngam hadap ke arah couple tu tadi. Manakala second angle lagi kat area member-member aku yang lain. Tempat diorang tak jauh dari tempat aku dan kawan aku dan kawan yang bersama aku tadi. Waktu tengah aku show, aku setting handphone connect dengan kamera. Tiba-tiba ada air macam menitis ke atas dahi aku. Waktu tu tak ada fikir apapun. Aku lap sahaja sebab waktu tu gelap. Aku kalau nampak pun pakai lampu dari kamera saja. Cuma pasti air tu nampak gelap, tapi tak tahu warna apa. Then kawan yang bersama dengan aku ni, tolonglah suluhkan dengan aku. Suluhkan kat tangan aku. Suluh pun kena hati-hati, takut terkantoi dengan kapal yang tadi. Oh, kiranya diorang nak prank couple yang tengah bercinta dekat. Okay. Kan Abang boleh cakap situ tempat orang dating semuanya. Ya, okay. Orang nak kenakan couple tu lah. Ya. Waktu kawan aku halakan lampu kat tangan aku,
tempat tumpukan air tadi, alangkah terperanjatnya air yang menitik ke atas dahi aku tadi rupanya darah. Tak lama kemudian air itu sekali lagi menitik ke atas helmet kawan aku tadi. Kita orang suluh sekali lagi nak confirmkan. Sah tu memang darah. Oh my god. Tiba-tiba ada bau hanyir terbang menusuk ke hidung kita orang berdua. Tetapi yang pasti time tu langsung tak ada bunyi apa-apa. Suasana sekeliling sepi. Kawan aku ni dengan selamba mendongakkan kepala ke atas sebab nak tengok punca darah menitik atas kita orang tadi. Selepas dia memandang ke atas, dia terus menoleh ke arah aku dengan mukanya yang pucat. Berpeluh-peluh mukanya ketika itu. Tapi mujurlah ketika itu dia tak terus menjerit. Oi, kena pucat je muka kau. Apa kau nampak? Dia tanya kawan dia. Kawan aku berbisik dengan aku. Juh, cas lari kita dua. Barang tu tinggal jak, esok ambil. Laju katanya. Aku hairan ketika itu sebab muka kawan aku memang pucat gila. Aku pun memberanikan dirilah nak pandang ke atas juga sebab tak puas hati dengan reaction kawan aku tadi. Sebelum aku nak pandang ke atas tu, aku sempat nampak lampu berkelip-kelip ke arah kawan aku yang berada di pot kedua. Pelik juga sidak tu, kena si pakai walkie-talkie jap pada dengan kami orang katanya. Maka benda dah sedia semua dengan sidak. Waktu tu aku agak hairan tengok reaction mereka daripada pot kedua. Semua macam suruh aku dan kawan aku tadi belah dari tempat tu. Muka dorang macam risau dan dorang tak henti-henti hayunkan tangan macam nak suruh kami keluar dari tempat tu. Aku rasa tak sedap hati. Tapi aku tak puas hati sebab aku tetap nak tengok apa yang ada atas kepala kami orang. Bila aku pandang ke atas, ya Tuhan, itu sahaja yang dapat aku sebut masa terkejut bila terpandang benda tu duduk bertenggek atas dahan pokok besar yang betul-betul di atas kepala kami berdua. Nampak benda tu pun khusyuk melayan adegan budak couple dua orang yang ada dekat taman tadi. Apa yang aku ingat, betul lah rasa macam ada orang tengok kita dua. Yang betul-betul dekat tengah-tengah. Ya, yang ada pokok besar tu. Apa itu? Ataupun pokok dia cakap yang pokok besar tu. Pokok yang kita dua. Pokok besar yang mana? Yang dekat jambatan tu. Dekat jambatan tu? Yang di tengah-tengah tu rasa. Tengah? Ya. Ada yang kita dua sempat stop dekat situ sekejap. Sebenarnya nak ajak bergambar situ tapi macam tak selesa. Ya, macam tak selesa. Korang kalau belum tengok video tu, korang boleh tengok video sebelum ni, okay? Okay. Apa yang aku ingat, kaki dia tak berapa nampak, tangan dan bahagian atas badan dia nampak. Macam dia tengah duduk berjuntai. Kat situ aku nampak darahnya menitik dan menitik. Bau tak perlu cerita, memang teramat teruk. Tak sempat aku nak bercakap dengan kawan aku tadi, tiba-tiba aku toleh. Kawan aku dah hilang. Rupa-rupanya dia dah lari tinggalkan aku seorang-seorang dekat situ. My God, kawan jenis lahanat. Lepas tu, dengan cepat aku lari keluar dari semak tadi tanpa menoleh belakang walaupun aku dapat rasa macam ada sesuatu ikut aku. Sampai saja kat kereta, kawan-kawan aku yang lain semua dah berkumpul dan ready nak lari daripada taman tersebut. Yang kawan aku bersama dengan aku tadi dah duduk dalam kereta ketakutan. Jadi motosikal dia kita orang tinggalkan dekat taman tersebut sebab masa kami orang pergi tadi dia saja yang pakai motosikal dan aku dengan kawan yang lain kongsi kereta. Pada keesokan harinya, kawan yang bersama aku tadi demam panas. Terpaksa suruh pergi berubat. Syukur lepas seminggu lebih kemudian baru dia sembuh. Oh my god, tu kisah seram yang orang kongsikan dekat Facebook. Ya. Patutlah macam ada yang memerhati semalam. Kita duduk dekat jambatan tu dengan yang dekat bawah tu. Dia rasa yang mungkin dia maksudkan ni dekat bawah juga. Sebab dia cakap masa tu rumput masih tinggi lah apa semua. Dekat bawah kot. Tapi ada pokok besar. Dekat bawah jambatan gantung kah? Kalilah juga. Oh my god. Seram siot. Itu saja kisah seram yang kita orang jumpa dekat FB. Mungkin yang dekat kepala pisang kelapa pisang. Pokok kelapa. Pokok pisang. Ada kelapa tadi. Astaga. Yang mana satu? Pokok kelapa kan pokok pisang? Pokok pisang. Kan pokok pisang tadi kita dah cerita. Yang ada kepala. Ada kepala. Tadi tu mungkin benda yang sama, cuma dia dapat nampakkan bahagian kepala dia saja. Kalilah. Sebab mungkin salah satu dia. Sebab ada bau darah juga, ada pasal darah juga. Mungkin benda yang sama yang penunggu tempat tu kali juga. Ngam-ngam lagi semalam kita dah jumpa couple tu. Ya.
Couple juga masa tu pergi situ. Dah lah 2 orang tu je, sepasang couple je dekat bawah tu Dia orang dekat bawah tempat area kolam renang yang dah direnovasi tu. So, kalau kita masuk tempat-tempat yang terbiar, sunyi macam tu, perlu jaga adab tu. Betul? Jangan nak mengintai orang. Okay, itu Itulah saja. padah dia. Ya. So tu saja kisah seram yang kita orang akan kongsikan pada korang. So mungkin selepas ni akan ada video part 3 pula. Okay? Mungkin video part 3 ni kita orang akan buat vlog biasa saja. Sebab kita orang buat video part 2 ni sebab nak apa? Sambung. Nak explain video semalam tu yang kita orang tak explain pun apa yang kita orang buat. So kalau korang suka video kali ni, korang jangan lupa like, comment and subscribe channel Mai, okay? Bye. Assalamualaikum.